Ni mampu baru nak bagi sejik. Ada orang omor-omor dia setahun 2 kali mari. Namak sekali makan kedarah, mayang raya kali. Orang ngajar dak pergi mayang jemaah dak pergi. Faham? Mayang raya baru mari sejik. Tu pun masuk ke muslimat, tepik maklum. Dak ingat pintu lagi kau mana. Tak lagi. Tu jahat dak jahat dia paling bodoh sekali. Mati kerah baru awak mari sejik. Ada tak gitu? Jadi mayat mampu dah baru mari. Dah lah mari pertama kali, duduk depan kali pula. Dah lah pertama kali baru mari sama hidup. Orang berdiri hidup. Gong ni. Faham? Jadi mayat baru jadi jenazah. Bila orang pikul, tepik mu kat gigi. Walaupun semayang sejik. Kenapa? Bukan kira semayang sejik, semayang duana. Kira hidup mu tu. Kan Nabi kata idza wudi'atil janazatu ala aqabin nas, apabila dia akad mayat untuk dihantar ke kubur, lalu dia letak atas bahu-bahu manusia nak bagi kubur nak usung wa in kanat salihatan, kalau mayat itu orang soleh, orang baik, orang banyak amal, qalat, mayat itu akan berkata qaddimuni cepat bawa aku ke kubur, cepat bawa aku ke kubur. Wa in kanat ghairu salihah, kalau mayat hak tak molek, mayat kaki isap ganja, mayat hak dia kedau ketum, mayat hak jenis judi, jenis berzina, jenis bakar kedarah haram, jenis dak semayang, jenis dak puasa, jenis makan rasuah. Lagu mana? Qalat, mayat itu akan berkata ya wailata, celaka aku pada hari ini. Ila aina yadhabu nabi, kamu nak bawa aku pergi ke mana? Tepik mayat di dalam kanda. Yasma'u sautaha kullu syai', semua yang ada mendengar suara tempikan mayat itu. Illal insan, mereka orang yang memikul mayat tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa, kalau yang tikam pikul jenazah dengar, habis pesang belaka. Kita pun teruk mayat, malah aku nak tahu, baik aku balik rumah aku, main dalam kanda bunyi derah kan. Faham? Nampak? Muat tahu tak kanda? Aku dah aku lari.